kata siapa yang selalu memilih makanan, Syamil lah. Oh, you. Yang cerewet tu mungkin cerewet dari sudut Kita kadang-kadang nak semua Syamil yang terbaik perhati untuk dari sudut kebersihan dan sebagainya. Macam saya ni makan aja. Tapi saya memang kalau kita bercuti ke apa kan memang saya leave my food kepada suami saya lah. Mengenai makanan kan, macam Syamil sendiri dengan Ernie pergi bercuti, soal makanan susah tak? To be honest, tak susah sangat sebab kami tidak macam strict kat mana-mana nak pergi kena dapatkan. Macam kalau kita kat Malaysia kita tahu kan kita perlukan nasi, kita perlu nasi berlauk and all. Kami dah biasa kalau tak ada nasi berlauk ataupun nasi goreng ataupun tom yum, kami boleh adapt diri kami dengan sandwiches, dim sum. So alhamdulillah trip ke Hong Kong ini tidak membebankan dari segi makanan lah. All good. Selalu siapa yang lagi cerewet? Kalau nak kata siapa yang selalu memilih makanan, Syamil lah. Oh, you. Yang cerewet tu mungkin cerewet dari sudut Kita kadang-kadang nak semua Syamil yang terbaik perhati untuk dari sudut kebersihan dan sebagainya. Macam saya ni makan aja. Tapi saya memang kalau kita bercuti ke apa kan memang saya leave my food kepada suami saya lah. Beliau lah yang akan menyelesaikan. Kita ni ambil kisah juga dari segi macam contoh kalau bukan nasi sekalipun, kat mana dia goreng, kuali mana dia guna, kuali yang sama ke dia guna untuk goreng-goreng yang lain kan. So kita akan ambil kisah sampai ke dapur lah, itu for sure. So yang penting dia halal, bersih dan selesa untuk kami makan lah tempatnya. Untuk relate dengan Hong Kong, sebab lagu ni buat dekat Hong Kong kan. So macam mana komen mengenai makanan-makanan dekat Hong Kong? To be honest, kalau saya secara jujurnya saya cakap tak ada beza banyak sangat dengan makanan-makanan Chinese food dekat Malaysia. So which is very good and mungkin ada certain food yang dia punya signature kat sana yang kita boleh rasa originality dia dekat Hong Kong kan. So pada Syamil tak ada banyak beza pun and we enjoyed the food dekat Hong Kong. Saya ada cuba dekat kantin tu lah, mereka kata itu adalah dim sum yang paling sedap di Hong Kong dan halal. Jadi itu one of the best yang saya makan dekat sana lah. Sebenarnya rasa dia lebih kurang sama macam yang apa yang kita rasa di Malaysia. Tetapi bila kita makan dengan suasana yang kita sedang berada di Hong Kong, itu yang membuatkan experience tu lebih mahal lah. Ya, beef roti dekat sana sedap. Yes, beef roti dia sedap. And kita ada juga beli-beli online kan. Macam kat sana ada lebih kurang macam Grab, Food Panda macam tu kan. So ada juga lah yang kita cuba-cuba makan restoran halal yang kita cuba daripada apps. Boleh makan dan dia tak adalah pelik sangat dekat situ. Sebab mostly kalau orang Malaysia nak pergi ke sana, dorang dah sinonim dengan makanan-makanan kat sana sebenarnya.